Jom kita kenali lebih lanjut. Produk berasaskan sayuran kini menjadi tarikan utama untuk masyarakat Malaysia yang mementingkan gaya hidup sihat. Maka dari itu tercetuslah idea pembuatan Swiss Start Kantan. Bunga kantan jarang digunakan di dalam produk manisan dan selalunya dikeluarkan di dalam bentuk cake ataupun paste. Ini menyebabkan kami mengambil inisiatif untuk menghasilkan Swiss Start Kantan. Terdapat dua penyataan masalah bagi produk kami. Pertama, bunga kantan sering digunakan di dalam kuah laksa, asam pedas dan juga menjadi ulam bagi masakan nasi kerabu. Seterusnya, menurut Jabatan Pertanian, bunga kantan jarang digunakan di dalam produk manisan seperti biskut. Objektif yang telah kami capai pada produk kami di mana kami dapat menghasilkan Swiss Start Kantan dan mengukur tahap penerimaan penduduk Taman Kota Masai Pas Gudang Johor Bahru. Keputusan impak bagi menghasilkan Swiss Start berasaskan bunga kantan. Hasil dapatan yang diperoleh telah menunjukkan minimum penghasilan Swiss Start Kantan pada tahap yang tinggi, iaitu pada 4.6 item. Yang ke-9 merujuk pada bahagian B, iaitu produk ini sangat sesuai bagi mereka yang ingin mengasai bunga kantan. Keputusan impak yang kedua di mana mengukur tahap penerimaan responden terhadap Swiss Start Kantan, di mana dapatan kajian yang seterusnya mendapat minimum 4.60, iaitu item yang ke-10 merujuk bahagian C, tahap kesesuaian produk biskut, kepada pertanyaan dapat mempelbagaikan lagi variasi aneka biskut dalam kalangan peniaga. Jika dilihat di pasaran, bunga kantan lazimnya hanya dijual sebagai paste ataupun flake sahaja. Tetapi dengan penghasilan manisan iaitu Swiss Start bunga kantan, dapat mempelbagaikan lagi biskut yang sesuai digunakan dalam produk manisan seperti biskut, roti, kek dan sebagainya. Pentingnya impak produk kami kepada masyarakat adalah masyarakat dapat merasa keunikan produk kami dan dapat didedahkan dengan lebih lanjut tentang bunga kantan. Produk ini juga berpotensi untuk meningkatkan pasaran industri minuman dan makanan. Kesimpulannya, produk yang kami hasilkan ini berpotensi untuk meningkatkan pasaran negara. Oleh itu, kami ingin mengeluarkan produk manisan berasaskan kantan. Hal ini kerana kantan jarang dipromosikan sebagai manisan.